Maka jika tiada dapatnya jemaah, melainkan ada imamnya mubtadi', to imam dia mubtadi'ah, dia panggil orang bid'ah supaya kata puak Mu'tazilah saat ni. Ni. Dan upama mubtadi'ah, maka iaitu afdal jua daripada semayang seorang diri. Dia kata baik kita semayang seorang. Kalau tok imam dia tu bid'ah lah, baik kita semayang seorang. Dia kata afdal daripada kita semayang seorang lah. Tu dia. Maka hasillah fadilat berjemaah itu selama-lama belum lagi dia kata memberi salam oleh tok imam. Dia kata jemaah, fadilat jemaah ni dia kata hasil kalau sekiranya kita ni mari lambat. Dia panggil masbuk, kita mari lambat. Bawa mari lambat saat ni tok imam nak beri salam dah. Duk tahiyat akhir dah. Nak beri salam dah. Kita pun takbir Allahu Akbar dan duduk sekali tok imam. Dengan tumak ninah. Lepas tu tiba-tiba tok imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun nak hubung 4 rakaat lagi. Makna kata kita ni hasil jemaah dah. Boleh pahala jemaah dah. Tu dia. Kalau sekiranya kita dan dapat berjemaah kali tok imam tu, belum lagi tok imam beri salam. Belum tok imam beri salam kita dapat. Tapi nak moleknya kita boleh dapat jemaah di awal. Di awal lagi. Di mana kata masa tok imam takbir Allah Akbar tu kita widang situ. Atau lebih molek lah. Tapi kalau kita mai lama, tok imam tak beri salam lagi, kita dan takbir Allah Akbar. Lepas tu turun duduk sekali tok imam dengan tumak ninah. Buat tok imam beri salam, kita naik tambah lagi 4 rakaat. Hak sekadar tu pun dia kata hasil dah fadilat jemaah. Boleh dah panggil sembahyang jemaah. Kira dah. Dia. Kalau sekiranya kita takbir Allah tu tok imam tengah-tengah nak beri salam molek. Tak ada suk lagi lah. Tok imam assalamu, tak sampai assalamualaikum lagi, kita pun Allah. Kita takbir ni sama serta dengan tok imam beri salam. Dapat jemaah. Boleh jemaah. Tapi jangan beri satekong lah. Nama tok imam assalamualaikum tu kita boleh takbir. Habis lah. Tak boleh. Dengar bahawa kita tak ada, tak dapat. Kalau sama sekali dengan tok imam beri salam, kita takbir, dia kata sah. Tapi tak kena turun duduk lah. Tak kena turun lah. Bahawa kita Allah, tok imam pun assalamualaikum molek. Tak kena turun lah. Dia pakai hubung selalu lah. Itu dia. Dan hasil fadilat takbiratul ihram serta tok imam itu ia hadir waktu takbir imam. Dan ikut takbir dengan bersegera. Selepas daripada tok imam takbir Allahu Akbar, kita pun segera takbir ikut di belakang. Dia panggil hasil fadilat takbiratul ihram serta tok imam. Tapi jangan kita tok imam tengah duk takbir, dia tak suk lagi, kita takbir dah. Lajak nak boleh takbir tu ulang. Atau tak boleh langsung. Batal tu sembahyang kita tu tak sah. Dengan sebab tok imam ni dia takbir tak suk lagi Allah, tak suk lagi. Kita pun takbir dah Allah Akbar sama sendiri tok imam. Kena tok imam suk dulu. Tok imam sampai roh akbar dulu. Baru boleh kita takbir. Sebab apa dia kata tak sah? Sebab tok imam ni kalau dia takbir Allah selagi tak sampai roh akbar tu, dia tidak dinama orang semayang lagi. Dia tak panggil orang semayang lagi. Supaya tok imam ni dia tak semayang lagi. Bahawa sampai akbar baru dipanggil kata tok imam ni seorang yang semayang. Sampai Allahu Akbar, bahawa akbar tu baru dipanggil, baru dinama kata seorang yang semayang.
Jadi mana kata Tok Imam tu tak semayang lagi. Dia doa Allah tak suk lagi, tak sampai akbar lagi. Kita kebir dah seolah kata kita pergi ikut orang yang belum semayang. Ni. Kita pergi ikut orang yang tak semayang lagi. Tak sah. Ya, tak sah gitu. Jemaah tu dia tak sah. Sebab tu dia kena Tok Imam takbir sudah dulu. Dia sampai akbar dulu baru kita Allahu Akbar. Tu satu juga dia kita kena beringat sini. Sebab apa takut-takut Wah dia mau kata boleh fadilat ni takbir Ratul Ula ni nak ula ni kita takbir dulu Datuk Imam. Tu habis dia panggil taksir gitu taksir. Ni kadang ni kita mendatang buat Tok Imam kita kata Tok Imam takbir tu sudah tu kita pun selalu dah. Dia dengan segera, dan sunat menanti orang masuk berkanak mengikut akan dia di dalam rokok ataupun di dalam tasuk akhir. Ni dia kata Tok Imam ni. Dia cara sembahyang berjemaah ni Tok Imam ni dia kata sunat menanti kita nanti orang yang masuk boleh dua tempat aja kita nanti. Dia panggil sunat Tok Imam tu nanti orang yang masuk berkanak mengikut akan Tok Imam di dalam rokok. Dia nanti di dalam rokok lah. Tu ya. Buat Tok Imam Allahu Akbar rokok dah. Tok Imam rokok dah. Lepas tu tiba-tiba ada orang masuk nak semayang pula di belakang. Dia bunyi duk suara mari nak masuk dah. Kita pun sunat Tok Imam nanti di rokok tu. Sebab apa nak dia dapat rakaat tu. Tapi dia betul iktidah dia tak sunat nanti dah. Dia sami Allahu liman hamidah tak sunat nanti dah. Sebab apa? Lagu mana pun tak boleh dah. Sebab dia lepas rokok dah. Dia kalau dia mari takbir tu pun dia tak dapat dah rakaat tu. Tak ada masuk nanti pun tak ada faedah apa. Lagi pula di iktidah tu dia panggil rukun yang pandak. Rukun pandak ni dia tak boleh kita buat lama, nak nanti lama tak boleh. Tu dia. Jadi hak sunat kita nantinya ialah masa rokok. Ni Allah Akbar rokok. Rokok tu apabila Tok Imam tahu kata orang masuk nak semayang di belakang dia sunat nanti di rokok. Sebab nak beri dia tu hasil dapat rakaat tu. Ni bawa malak dia takbir. Tok Imam kata melah. Naik selalu dah tak nanti ni. Kawan tu pun jadi peri tak dapat rakaat tu. Mana kata hak tu tak boleh. Di sini lagi dia kata atau di dalam tasyahud akhir. Tahiyat akhir ni pun sunat nanti ke? Sebab apa di tahiyat akhir ni? Kalau misal dia tak nanti, orang masuk mari tak dapat jemaah lah. Sebab dia nak beri salam dah. Buat dia Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang belakang mari dia tak dapat jemaah. Sebab tu dia sunat di nanti di tahap tasyahud akhir. Tapi lain pada tu tak sunat. Masa duduk pun tak sunat. Sebab apa tak sunat? Sebab dia panggil kalau nanti pun dia lagu mana pun dia tak dapat dah rakaat tu. Dia panggil tak ada masuk, tak ada faedah duk nanti pun. Kalau kita nanti pun dia tak leh dah, lagu mana pun tak leh dah. Dia rokok tak leh, tak sunat nanti, duduk antara dua sujud tak sunat nanti, tak sunat nanti belakang. Dengan sebab tak ada maksud. Tak ada maksud. Tapi di dua ni di rokok ni kita nak dia dapat rakaat tu. Betul tasyahud akhir ni supaya kita nak dia dapat berjemaah. Sebab tu dia kata sunat nanti pada dua tempat ni. Dia kata lagi jangan sangat lamanya menanti makmum saat ni. Jangan beri sangat lama. Kalau lama pada uruh ni, tak boleh tak? Semayang ni dia tak boleh kita duduk diam lama tu tak mahu tak? Tu dia. Dan lagi jangan dibeza orang yang masuknya. Jangan pilih. Jangan beza ni mata jangan pilih orang. Siapa dia masuk pun nanti belakang. Bukan nak kata pilih tak. Bawa kenal orang dia, aku nak nanti dia ni tak boleh. Bawa kenal orang lain, belahasa nanti. Dia pilih orang dia panggil. Pilih lagu tu tak mahu tak. Dia naknya jangan dibeza.
Jangan dibeza orang yang masuk, maksudnya jangan dia pilih orang. Le apa tiba tak boh deh. Dan makruh menanti pada tempat yang lain daripada tempat itu. Jagalah kita nak nanti makmum ni, dia kata makruh kita nanti di tempat lain. Lain pada dua ni lah. Lain daripada rokok, lain daripada tasuk akhir. Dia kata makruh kita nanti, jangan nanti dah. Dia nak duduk congok dia duduk. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajiburni, duduk nanti di situ. Lama situ batal. Dengan sebab dia kata panjang doa tu ni, wak pada duduk antara dua sujud ni dia panggil rukun yang panak juga. Tak boleh kita wak lama. Kalau lama pada uruh dia kata batal. Kalau tempat lain pada tu lama dia kata ni, kalau nanti tak lama pun makruh juga. Kalau lama berdoa tu dia kata batal. Sebab tu dia kata tak sunat kita nanti tempat lain. Dia. Dan jangan menanti ia jika di dalam rokok. Yang kedua pada sembahyang gerhana. Jadi sembahyang gerhana ni dia banyak cara. Sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan ni dia boleh sembahyang banyak cara. Dia banyak cara. Kita satu cara ni hak lebih molek sekali, iaitu dia rokok 2 kali. Dia baca Fatihah 2 kali di dalam satu rakaat. Tu dia panggil satu cara. Ataupun kalau kita nak buat biasa seperti sembahyang biasa ni pun boleh. Mana kata di dalam satu rakaat tu rokok sekali, baca Fatihah sekali, supaya sembahyang biasa boleh tak? Dia ada banyak cara lah. Tapi kalau kita pilih cara ni mana, iaitu kita rokok 2 kali di dalam satu rakaat, baca Fatihah 2 kali dalam satu rakaat. Jadi di rokok yang kedua tu tak sunat nanti lah. Sebab rokok yang kedua tu kalau dia nanti pun dia tak boleh dah. Dia tak dapat dah. Dengan bahawa makmum ni, dia kalau dia dan rokok, dia rokok yang pertama tu setelah tumak ninah dengan tu imam baru dia dapat. Tapi kalau misal dia dapat di rokok yang kedua dah, tu dia panggil lagu mana pun tak boleh lah. Walaupun dan tumak ninah sekalipun tak boleh lah. Sebab rokok yang kedua tu dia lepas dah dia panggil. Dia tak ada masuk kita duduk nanti di rokok yang kedua. Tak ada masuk. Kalau cara pesing ni lah. Kalau kita semayang cara hak pesing, kita baca Fatihah 2 kali, rokok 2 kali di dalam satu rakaat. Ni panggil semayang gana. Kerana tiada faedah sebab ia dihukumkan iktidal. Tak ada faedah lah. Dengan bahawa rokok yang kedua tu dia pada tempat hukum iktidal dah. Dia lepas dah. Dia lepas daripada rokok. Dia kira rokok yang pertama tu saja. Rokok yang kedua tu supaya kata duduk dia iktidal dah. Sebab tu dia kata balah mana pun dia tak boleh dah rakaat tu. Dia rokok yang kedua. Sebab tu dia kata tak ada faedah kita duduk nanti situ. Tak ada faedah. Dan demikian lagi di atas sunat seorang itu mengulangi sembahyang fardu yang 5 itu, dia kata dengan diniat pada takbir fardu serta jemaah yang didapatinya dengan syarat bahawa diulangi di dalam waktu. Hak ni dia panggil mu'adah, sembahyang mu'adah. Sembahyang yang diulang semula pula. Demikian lagi di atas sunat seorang itu mengulangi sembahyang fardu yang 5. Kita panggil sembahyang fardu hak 5 ni boleh kita ulang sembahyang 2 kali. Padahal kita sembahyang dah kali yang pertama. Lepas tu kita masuk sembahyang sekali lagi kali yang kedua. Tu dia kata sunat. Dia panggil sembahyang mu'adah. Mu'adah. Tapi syarat dia ni mu'adah ni, sembahyang kali yang kedua tu dia atas syarat mesti kena berjemaah. Kena berjemaah. Ataupun sembahyang pertama tu dia kata tak syarat jemaah. Kalau yang pertama tu sembahyang seorang pun boleh, ataupun yang pertama tu kita sembahyang jemaah pun boleh, tak ada apa-apa. Tapi sembahyang yang kedua tu dia mesti kena jemaah. Sembahyang seorang tak sah.
Semayang hak wajib kita niat berjemaah ni dia ada dua. Ingatlah, dua. Hak wajib niat berjemaah. Niat makmum kan niat berjemaah tak kira lah, dia ada dua semayang. Yang pertama dia panggil semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni kita kena niat makmum tak lah. Niat berjemaah kata. Sebab dia wajib kena niat berjemaah. Yang kedua semayang muaddah. Semayang muaddah ni dia kata wajib kita kena niat berjemaah kata. Kalau siapa dia semayang i'adah ni, semayang muaddah ni, kali yang kedua ni, dia tak niat berjemaah, dia kata tak sah. Tak sah semayang. Tak sah dah. Ni kita tengok. Kita ni lah. Dengan diniat pada takbir fardu. Niat pada takbir niat fardu. Serta jamaah yang didapatinya. Dengan syarat bahawa diulangi di dalam waktu lah. Jangan kita ulang ni habis waktu dah, tak mahu lah. Dia mana kata waktu zuhur tu dah ada lagi. Kita semayang muaddah ni di dalam waktu. Dan sekali je boleh semayang sekali ya. Sekali ya. Ni sekali ya. Kita kena ingat nak semayang muaddah ni. Ada yang tanya tak? Semayang mayat boleh nak semayang 2 kali ya. Semayang mayat nak semayang 2 kali boleh tak? Kita kena ingat dalam kitab ni dia kata semayang muaddah ni pada fardu yang 5. Dia panggil fardu yang 5 mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dia panggil ni. Fardu yang 5. Ataupun semayang hak lain daripada fardu yang 5 ni dia tak ada. Nak muaddah. Tak ada muaddah. Dia semayang janazah, semayang apa tu dia panggil dia tak ada muaddah. Dia muaddah ni untuk 5 waktu. 5 waktu ni aja. Fardu yang 5. Dia kata dan dengan apa ni? Dia kata sekali je. Dia kata muaddah ni boleh kita ulang sekali aja. Tak boleh buat 2 kali. Habis tinggi pun sekali ya. 2 kali tu dia panggil tak boleh dah. Dan dengan berjemaah. Tapi syarat yang kedua tu dia kena berjemaah lah. Hak yang pertama tak syarat. Semayang yang pertama tu kita semayang seorang pun boleh, semayang berjemaah pun boleh, tak cara. Dia tak syarat tu. Tapi naknya hak semayang yang kedua tu mesti kena niat berjemaah. Tu kena ingat lah. Kalau hak yang kedua tu tak ada berjemaah, dia tak sah. Tak sah semayang itu. Tapi hak fardunya jatuh hak pertama, hak yang kedua tu jatuh sunat. Jatuh sunat saja. Yang tiada makruh mengikuti dia lah. Tapi yang tak makruh lah. Kalau pesen semayang, pesen makruh kita ikut supaya kata Tok Imam hak pesen pada ayat sani. Jenis makruh tu dia kata tak mau. Semayang muaddah ni jangan ambil semayang hak tak makruh lah. Kita ikut Tok Imam tu. Manakala kalau Tok Imam fasik tu tak mau lah. Dia nak Tok Imam molek lah. Yang tak fasik, yang kita kata Tok Imam yang bukan ahli bid'ah lapis tu, tak apa. Dia kata lagi, maka jika diulangi dengan seorang jemaah jua sekalipun, boleh tak kita seorang, Tok Imam seorang? Boleh tak? Semayang muaddah ni, tak mesti jemaah ramai. Kalau misal kata Tok Imam seorang, kita seorang jadi makmum, sah dah. Semayang muaddah. Dia nak jemaah, tak kira jemaah apa orang. Tu dia, semayang muaddah ni, dia tak syarat kata banyak jemaah ke sikit jemaah, dia tak syarat, tapi dia syarat kata mesti semayang yang kedua tu kena berjemaah. Kena berjemaah lah. Ni kena. Ni kena reti bab-bab lagu ni. Sekalipun dia kata fardu, sekalipun fardunya yang pertama, hak jadi fardu tu ialah semayang yang pertama. Dia tak kira semayang pertama tu seorang diri ke, semayang yang pertama tu berjemaah, dia tak cara. Tapi balah mana pun hak jadi fardu hak pertama.
Maka jika nyata tiada sah sembahyang yang pertama, kalau misalnya nyata cerak dah kata hak yang pertama ni tak sah. Dengan bahawa sembahyang yang pertama tu batal. Gi batal. Ataupun dia kata tak sah lah. Dia nyata kata tak sah. Maka tiada memada yang keduanya itu mengganti akan yang pertama, tak dapat tiada daripada sembahyang yang lain. Hak ni payah ni. Bukan masuk kata bahawa kita sudah dah sembahyang muaddah, sudah dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bah kita tengok, sembahyang pertama saya tak sah. Tak sah dengan sebab dia tinggal satu syarat ke satu rukun. Tak sah lah. Lepas tu kita tablah, kita ambil sembahyang muaddah ni ganti hak pertama. Ganti hak pertama. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Tu dia tak boleh. Dia kena sembahyang semula. Seolah kata tak sah tu dia kena sembahyang semula lah. Tak boleh kita nak ambil hak sunat tu nak ganti hak fardu hak tak sah ni. Kena ingat tu ni lah. Takut setengah orang ni dia faham mudah-mudah, dia kata kalau hak pertama tak sah, jadi hak yang kedua tu boleh ganti lah. Dengan automatik. Dia kata tak kena sembahyang mula lah. Pakai boleh ganti terus. Hak tu silap lah, salah tu. Kena ingat balik betul ni. Ini dia kata kena tanah sikit ni. Kena tanah sikit. Dia kata tak boleh kita nak ambil sembahyang kali yang kedua, iaitu sembahyang muaddah, sebagai ganti daripada sembahyang yang pertama apabila hak yang pertama tu tak sah. Ingat balik dah. Tak boleh ganti. Kerana hak ni dia hukum sunat dah. Hak ni hukum fardu. Tu dia panggil. Tatimatun, ini satu kesempurnaan bagi bab ni. Bermula perkara yang diuzurkan Jumaat. Dia uzur ni makna kata ni Allah Ta'ala beri maaf lagi lah. Uzur Jumaat ni. Dan uzur jamaah. Uzur jamaah itu dia kata amat banyak. Amat banyak lah. Uzur ni makna kata kalau kita tak pergi sembahyang Jumaat pun dia kata tak berdosa lah. Jumaat ni. Sembahyang Jumaat ni dia panggil fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau misal kata ada uzur ni jadi tak berdosa lah. Dia tak pergi sembahyang Jumaat pun tak berdosa dengan sebab ada Allah Ta'ala beri kemudahan. Boleh dia tinggal. Dengan sebab dia ada caping, ada uzur. Kalau itu uzur dia ni banyak. Uzur dia ni banyak. Dia setengah dia sebut tak habis sini. Dia sebut setengahnya negeri. Sini dia nak cerita masalah uzur. Uzur-uzur ni dia kata boleh kita tinggal lah sembahyang Jumaat. Dia. Dan iaitu yang pertama sekali dia kata hujan yang membasahkan kainnya. Ni hujan. Kalau hujan turun sekira kata hujan saat ni jadi basah lah. Basahkan. Tak ada tempat nak teduh lagi, tak ada. Kalau pergi tu pakai basah lah. Terbasahkan, jebak dia basah. Tu satu uzur. Tapi kalau sekiranya tak basah, hujan rabu-rabu gitu saja, kalau dia pergi pun tak ada apa-apa, ataupun ada tempat teduh, ada atap, ada tempat teduh, tu dia tak bilang uzur. Dengan sebab dia boleh lindung daripada basah saat ni. Dengan sebab dia ada tempat lindung. Tapi hak ni dia tak ada. Mana kata apabila pergi tu dia kata basah. Hak tu pun setengah daripada uzur, makna kata boleh dia tinggal sembahyang Jumaat, tak pergi pun tak apa, untuk orang jauh lah. Untuk orang jauh sikit. Ataupun tepi-tepi dinding sejik ni tak boleh. Tepi dinding ni pakai lopak sekali masuk sampai dah. Ni tak bilang uzur kita dah. Dia kata dan tiada ada pada jalan tempat itu yang teduh. Teduh ni maksudnya tak ada atap lah. Yang boleh dia lalu kot tepi-tepi layang-layang tak. Tapi kalau misal kata boleh lalu kot layang tak, wak pada dia ni tak basah kain, hadis tu dia tak bilang uzur. Sebab dia boleh pergi. Boleh pergi. Itu yang pertama sekali.
Yang kedua pula, sakit yang payah serta sakit itu seperti kepayahan yang tiada tertanggung pada anda. Kita tak sakit berat lah, yang tak tertanggung pada anda. Pada adat goleknya sakit lagu ni tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Tapi kalau sakit sikit serik gigi sikit tu boleh pergi. Pening kepala sikit tu boleh pergi. Dia kata sakit apa ni? Sakit gigi. Tapi gigi mengamuk sikit lah ni. Sakit gigi ni tapi saya mengamuk. Tu ya. Tengok kucing nak buih kucing tu. Dia panggil sakit gigi. Tapi boleh pergi. Boleh pergi. Sakit hok pesing. Dia kata payah serta sakit itu sebagai payahan yang tak boleh tertanggung pada adat. Pada adat kata teruklah. Ataupun memelihara dia akan orang sakit yang tiada orang yang menolong dia. Supaya kata orang ni duk jaga orang sakit. Orang sakit ni dengan bahawa satunya daripada keluarga dia sendiri, anak isteri dia sendirilah. Yang tak ada orang duk tunggu. Tak ada orang duk jaga. Melainkan dia duk jaga. Kalau ada orang lain gati tak apa. Apa kata dia ni tolong gati dah, dia nak pergi sembahyang. Lagu tu tak apa, ni tak. Dia kata jaga orang sakit yang tiada orang yang menolong akan dia. Tak ada siapa dia boleh gati langsung. Dengan bahawa kalau dia pergi sembahyang tu, orang sakit ni tak ada tempat dia nak minta tolong lah. Dia payah, orang sakit ni payah. Dia nak kecing, dia nak berak, dia nak kena pergi, tu panggil payah. Kalau tak ada orang menolong dia, so dia tak boleh. Sebab itulah di sini hukum kata dia ni boleh tinggal sembahyang Jumaat. Tu dua. Yang ketiga, menghadirkan keluarganya yang hendak mati. Keluarga ni, adik-beradik dia ni makna kata yang hendak mati dah. Dengan bahawa sakit berat, dia mahu nak baca Yasin dah. Masa tu dia kata boleh dia tinggal sembahyang Jumaat tak apa. Pasal duk letih hak dah ni. Nak pergi lagu mana ni? Tak boleh. Dia panggil keluarga yang hendak mati tu. Hak ni balas mana pun dia kata uzur. Dia panggil tak pergi pun dia panggil tak berdosa nah. Atau yang jinak. Dia panggil ataupun yang jinak. Orang sakit itu dengan dia. Mana kata orang sakit tu dia berjinak dengan orang ni. Padahal bukan keluarga dia. Dia orang suku sakat. Dia bukan keluarga dah. Tapi dari kerana orang sakit tu dia jinak sungguh dengan dia ni. Ni kalau misal kata tak ada dia ni ke, tak boleh duk ni. Tu pun dia kata masuk dalam uzur juga. Uzur juga. Sebab orang sakit tu dia orang lain dia tak mahu. Dia nak dia ni aja. Nak dia ni aja. Seperti dia kata isteri. Isteri ataupun mentuanya. Ataupun sini panggil mak tua, tok tua isteri dia sendiri ataupun mentua dia sendiri ataupun taulan. Taulan ni makna kata gugu dia lah. Ataupun dia kata gurunya, guru dia sendiri ataupun sahaya, hamba dia sendiri. Tu dia panggil berjinak dia. Dia orang yang berjinak dengan dia masuk buat ni. Orang yang berjinak ni masuk isteri, masuk tok tua, masuk taulan, kawan-kawan dia ataupun guru-guru dia ataupun hamba. Puak-puak ni dia panggil orang yang dia berjinak dengan dia. Padahal kalau sekiabat keluarga bukan keluarga di segi keturunan darah tu tak lah. Dan demikian lagi yang diuzurkan takut akan dirinya, yang diuzurkan takut akan dirinya ataupun akan hartanya ataupun akan yang carikan kemaluannya oleh orang. Ataupun dia kata mengekali menutup orang yang tepat berutang padahal ia apa-apa. Ni pun masuk uzur tak? Dia kata takut akan mudarat diri dia sendiri. Supaya satu orang ni kalau dia pergi jemaah lah, dia pergi sembahyang jemaah lah, takut mudarat akan diri dia sendiri. Lagu mana mudarat?
takut sedadu nak higak aina neh takut seteru nak pergi buat dia kena ni sebab kata seteru duk nanti ikut tengah jalan tu dia tak jaga mung tu baik mari neh siap sudah dia duk pegang pisau duk tunggu kat tepi jalan neh dia panggil takut mudarat diri dia sendiri tu dengan bahawa kalau dia tu baik tentu dia nak kena mudarat dia mau nak katak dia ke nak godang dia ke nak tikang dia ke ataupun tak kira lah nak higak bohgok ke upama tak kira lah hak jenis mudarat diri tu dia kata boleh dia tinggal Jumaat tak pergi Jumaat pun tak apa dengan sebab dia masuk dalam uzur dah tu dia ataupun akan harta sebab tu ke kalau dia pergi semayang Jumaat mana kata harta dia habis dia mau rapah ambil habis dia mau dok tunggu hari dia kata tengok dia ni nak tubik bila tubik dia mau sapuh dia habis derian dia tak boleh dia kata dia nak kena tunggu derian kalau misal kata hari mana dia pergi semayang Jumaat klik tengok rengeh hatinya batal lah wah derian pikul ni mau habis dia dengan bahawa dia masuk dalam harta kat tu dia harta ada ni dia mau duk buat dusun derian kok jauh-jauh sikit ni upama setengah-setengah tepat tu dia kena nanti kena duk tunggu tuan dia di paung durian tu dia kalau silap hari bulan sikit dia tak pergi pergi tengok tinggal kelakar dia mana kata pikul dia mau pergi hak pesen tu boleh tak dia nak tinggal Jumaat dengan bahawa dia nak nanti durian dia ni dia duk dusun dia kata boleh kalau sekiranya tak ada orang gati lah tapi kalau misal kata pergi gati orang lain boleh ataupun pergi latih upah dia suruh jaga hal itu tak apalah dia boleh mari semayang tapi ni tak ada nak suruh dia gati pun tak boleh nak upah dia jaga pun tak ada dia sendiri nak kena tunggu di dusun durian tu hak tu dia masuk dalam harta takut dia kata mudarat harta dia ataupun akan dicarikan kemaluan dia oleh orang sepatutnya ataupun mengekali menutup orang tepat berhutang padahal ia apa-apa makna kata tuan hutang dia tu duk nanti dah di masjid tu kalau Said ni mari aku nak minta hutang lagi nak minta hutang makna kata padahal dia ni apa-apa tak ada duit kalau dia pergi masjid tentu dia mau pegang dia kata minta hutang mana hutang aku dulu mai dia padahal dia kata dia apa-apa semua tak ada duit kalau gitu dia boleh tak pergi Jumaat pun tak apa tak pergi semayang Jumaat pun tak apa dengan sebab masuk dalam uzur dia tak ada duit sungguh tuan hutang duk nanti nak minta hutang dia kalau dia tu baik pakai tuan dia pegang lah dia tapi kalau dia ada duit hak tu tak leh dia ada duit tapi bahawa dia tubik tu takut tuan hutang dia minta hak tu tak leh hak tu dosa dia matlul ghani zulmun mana kata matlul ghani zulmun liak bayar hutang bagi orang yang kaya orang yang ada ni dia kata zulmun zalim kalau kita ada duit lah tapi kitanya dia orang pesen liak bayar liak bayar ni mana kata payah nak bayar lari semua dia kata zulmun zalim dosa berdosa lah ataupun dia kata diharapkan maaf di atasnya orang yang berdosa oleh ampunya hukum oleh orang tuan yang punya hak kalau misal kata dia tak pergi Jumaat ni dia harap kata tuan hak ni dia nak maaf beri nak maaf beri tuan hukum ni supaya kata lagu ni lah supaya kata dia giwak zalim satu orang tu giwak jinayah pada satu orang tu dia nak tutup bela lah dia tapi kalau dia tak pergi Jumaat tu mungkin dia mau maaf beri dia harap kata dia mau nak maaf beri dia kata tak apalah aku nak beri maaf gini nak berjumpa dia kata tak apalah tak usah bayarlah dia kata nak maaf beri tapi senapan tu molek dia mau nak semayang Jumaat molek dia pun nak mari cuan itu juga tu dia kalau dia pergi semayang Jumaat bawa molek dia mau mari di rumah dia royak kata nak
nak lepas hutang beri kerana dia tak ada. Dia. Jadi peri dia hari tu. Kalau gitu dia kata belalah. Dia tak usah pergilah Jumaat. Supaya tuan hutang ni maaf dia. Tu dia. Dia harap kata maaf. Tu dia. Ataupun hendak sangat qada hajat besar ataupun hajat kecil. Hak ni sebab tu tak? Sebab tu lah kalau kita berasa nak berak sungguh-sungguh ataupun berasa nak berkecing sungguh-sungguh, tu dia boleh kita tinggal. Jumaat pun boleh tinggal lagi. Boleh kita tinggal Jumaat. Sepalah ni kita ubah kata kita duk nanti nak dengar dengar khutbah ni. Duk nanti bawa molek tok khatib baca khutbah habis dah. Dia mau apa qomat semayang dah. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, qomat masuk semayang Jumaat. Kita sakit perut molek tengah tu. Sakit perut molek. Dia kata kalau dia pergi semayang pakai berah atas kepala. Molek dia mau sujud, dia pun sujud berah tu baik sana. Sakit perut mulah tak boleh nak ada dah ni. Jadi dia mau qomat nak semayang Jumaat dah. Dia kata boleh dia kena pergi masuk pergi buang dulu. Walaupun hingga sampai habis dia masuk semayang dah. Dia tak dapat Jumaat dah. Dengan sebab tak dan. Jumaat ni dia tak panjang mana dah. Dia 2 rakaat ni. Apa dia mau semayang sampai habis assalamualaikum dia buat tubik mai tengok sudah nak semayang. Hak tu dia panggil kerana dia sakit perut. Hak tu dia masuk dalam uzur. Kecing pun serupa tak? Tapi pandai tu kau belum dah tu tak berasa. Tak berasa nak kecing, tak berasa apa. Bawa komak kata mari lah. Berasa nak kecing dah. Dia berasa dia tapi cuma di sini Nawawi kata masuk dalam uzur ke. Boleh dia tinggal semayang. Semayang Jumaat. Dia. Jumaat pun serupa ke. Ataupun angin. Angin ni ketuk. Dia berketuk cuan tu molek. Bawa email takbir Allah, dia pun baca nak takbir dah, dia berketuk kau tu. Dia faham ketuk ni mulalah nak kena pergi lari mek semayang dia motor mek dia benar dicarak tu. Dia sejik tu malah hari tu putus malah. Dan senapan dia berketuk tu makna kata putus molek. Dia pergi buka pek mana pun tak mari nak kena lari pergi sungai tu. Pergi. Klik-klik mari apa ada mau klik sudah beri salam habis dah. Hak tu pun dia kata berketuk ni pun dihukum kata uzur ke. Uzur ke. Bukan kata kena doa sampai berkeruk dia tak boleh dia mana kata benda ni dia tak boleh lagu mana pun dia akan terubik. Kecing, berak, ketuk ni dia tak boleh lagu mana pun dia terubik. Jika luas waktu ataupun ketiadaan pakaian yang patut dengan dia. Ni penting lah dalam Islam ni. Kalau misal kata kita tak ada pakaian yang sepatut dengan kita, dia kata boleh kita tinggal Jumaat. Pakaian ni pun penting tak? Bak kita semayang Jumaat ni. Pakaian ada, bukan tak ada, tapi pakaian tak sesuai. Ada baju perak ada baju perak baju hangku tu aja nak pergi sembahyang Jumaat. Tak sesuai boleh tinggal Jumaat tu. Ataupun pakai baju kelang. Duduk depan tak email tu. Orang debel tu. Pakai baju kelang ni, duduk depan ni. Allah Akbar. Dia kata Allah dia ni. Pakai baju tu baju sakut tu pergi semayang duduk depan kali. Padahal dia tak ada dah baju lain. Baju ada tapi duduk dalam tong lebih. Molek dia mau basuh gitu. Ni mana kata duduk dalam tong lebih. Jadi hak dia nak pakai selai tu, baju kelang tu, dia. Lepas tu takkan nak pakai lagu tu pergi semayang Jumaat tambah dia jadi tok kotek pula nak pakai lagu tu. Pakai tak kena lagi tak kena lagi dia. Mu ni uzur dah mari. Ni bukan tak ada pakaian. Pakaian tu ada. Tutup aurat tak tutup aurat dah tu. Tapi bab Jumaat ni dia tak mahu lagi. Dia naknya pakaian yang sesuai. Sebab tu kita noyak jangan dok pakai
Ada setengah tu pakai cak tapak kaki di atas belakang pada pergi sembahyang Jumaat. Oh, tu dia. Tak leh lah. Tak leh tu. Nombor-nombor tu asal tu. Ada nombor 5, nombor 10 ada di atas belakang pergi sembahyang Jumaat tu. Oh, bukan dia tu. Dia panggil kena pakai hak sesuai dengan keadaan kata. Oh, baiklah sehari ni kita panggil hari Jumaat ni dia bukan sokmo ni lama-lama sekali tu pakai molek sehari raya kali ni. Kata raya sekali ni. Hari lain ikut mau nak pakai warna apa tapi hari ni minta sehari. Minta sehari kata pakai jadi molek. Kali tu hak nombor-nombor tu tak pakailah. Dia hak nombor 2, nombor apa tu tak usah pakailah ataupun hak cak pitang mana tu siapa. Ada tak ni boleh macam-macam dengan laman tu ada cak kilo atas belakang pada dia. Oh, satu dia macam-macam ni. Hari patah tak sesuai gitu. Kalau gitu hingga sampai di sini dia kata kalau misal kata tak ada pakaian yang sesuai dengan dia kata hak tu pun masuk dalam kata uzur. Boleh dia tinggal Jumaat. Ni kita nak ayat. Dia panggil pakaian yang patut dengan dia. Ataupun rolik, dia kata sangat mengantuk. Kalau misal kata mengantuk sangatlah. Kalau pergi pun pakai duk sana di tiang gitu dia mengantuk sungguh-sungguh. Duk kek muni nak main sembahyang kan main tidur ni. Ni mek bata tu dia. Nama tu Allah bata tu ada. Buat tanya apa main nak tidur ni. Mengantuk sungguh-sungguh. Dia kalau mengatuk sikit tak apa lagi. Ataupun dia kata sangat keras angin ribut pada malam. Angin pada malam ni dia tak suka angin pada siang hari. Angin malam ni dia takut. Dengan sebab dia tak tahu nak lari mana. Ataupun sangat lapar ataupun dahaga. Lapar ataupun dahaga yang bersangat tengkung dia tarak kat nakik kaki seputong tak lepas dah. Dia panggil uzur kat. Uzur. Tapi kalau siap lapar kopi tu tak apa lagi. Dia tahu aku tak boleh duk ni apa buat kopi tak pakai tu kan gitu. Lapar hingga sampai nun lah. Ataupun sangat panas ataupun sangat sejuk. Dia sejuk pebalah tu tak. Dia sejuk hingga sampai mudarat lah. Dia kalau sejuk balah kita ni dia tak sampai tahap tu gitu. Dia panggil mudarat. Kalau misal kata sejuk sungguh-sungguh ni wak pada mudarat jadi pecah habis badan-badan ni panggil tu mudarat dah tu. Boleh kita tinggal Jumaat pun tak apa. Dia sejuk sungguh-sungguh. Panas pun sepatu tak. Ataupun takut ketinggalan daripada taulan yang hendak musafir. Ni pun masuk dalam uzur. Kalau misal dia pergi semayang pakai tertinggal daripada taulan dia. Ataupun dia kata bahu keji mulut. Masuk kan? Dia kata bahu keji mulutnya sebab makan upama bawang putih. Bawang putih ni dia kata kalau kita makan metah-metah lah dia bawa pada bahu mulut tu. Tu masuk dalam uzur tak? Sagi lah. Sagi. Pasal apa? Mudarat orang lain. Sebab tu Nabi dia ada biasa larang. Dia kata man akala kurosan. Barang siapa yang dia makan pokok busuk ni. Pokok kuras ni. Dia kata fala yaqrabanna masjidana haza, maka jangan dia hampir masjid kami ni. Mana kata jangan beri hampir masjid, hampir pun tak beri. Sebab apa? Makan paung hak busuk-busuk ni ataupun bawang putih hak busuk-busuk ni, dia kata mudarat habis orang lain. Mudarat habis orang lain. Sebab tu dia kata masuk dalam uzur, dia kata tak sagilah. Mu tak pergi Jumaat pun tak apa. Kalau misal kata bahu lagu tu mudarat pening kepala orang ambil ni. Wah durian ni bahu wangi. Bahu wangi dia ni. Dia nak benar busuk. Benar hak cengih. Dia. Supaya buah jering, buah apa penuak betul. Tak boleh. Betul lepas tu ni. Tu panggil busuk ni. Tu ya. Tapi jangan pula hari Jumaat tu supaya makan bawang saja. Kata hari ni apa ni maaf.
Sipan cari barang makan ni. Apa ni? Aku tak lagi ni busuk. Malak laga. Jangan buat kita deh. Tu dosa tambah pula. Yang tiada boleh dihilangkan dia lah. Tapi kalau boleh hilang, supaya kalau kita ada ubat gigi, ubat apa yang boleh hilang tu tak apalah. Ni tak boleh nak menghilang, dia panggil dia. Ataupun dia kata lumpur pada jalan raya. Lumpur ni tanah lembek. Wak pada tak boleh pergi lah. Sebab hujan ataupun takut titik air atak ataupun air saluran. Dia saluran. Dia panggil air atak lah. Tu pun dia masuk dalam uzur kat. Kalau dia pergi tu wak pada air atak ni kadang-kadang dia najis. Najis orang panggil tarik burung pada atas atak tu malah kalau hujan mari ke dia turun jatuh atas kita tu pun dia panggil ni najis. Kita ambil sekat ni ya. Apa tu ni ambil lagi. Ambil kat ni dulu. Kita ambil lagi dah. Bawa lagi kita baca 2 buah. Ni kita nak baca bab cara murtad ni. Penting tak dia punya cara murtad ni. Ni penting kali. Dia banyak sungguh bab murtad ni kita nak. Setengah orang ni kita duk parti kata kalau dia tak mari bicara lah bab murtad ni lah. Dia kadang-kadang dia jatuh agama dengan tak khabar. Pasal tu kita nak beritahu sini. Kata kita balas mana pun banyak orang tak erti bab ni. Bab murtad ni. Nak jadi murtad ni dia banyak sungguh yang sebut lagi tak ni. Siapa kita nak baca sosok ni dan masa ni. Supaya apa? Supaya kita pasal dia banyak berlaku di kita. Banyak berlaku di kita. Tengok sosok. Boning siapa di sini lah? Au yang kira ijazal Quran ataupun dia dia partisip dia akan ijaz Quran. Dia Quran ni dia ijaz ni mana kata dia boleh melemahkan seteru ni dia tak boleh nak cabar dengan Quran. Quran ni dia balarah. Kita tengok dia orang walaupun Arab sendiri pun kalau dia nak karang dia satu surah wisupa Quran dia tak boleh lawan. Dengan sebab Quran ni dia ada balarah. Dia balarah dia panggil. Dia Quran ni dia balarah. Kalau nak oyak bab balarah ni banyak lagi kau nanti kau dia. Kita cuma nak oyak bab ni aja, bab murtad ni aja. Tu balarah Quran tu banyak. Kena ingat kata Quran ni dia ijaz nah. Au suhbata Abi Bakrin ataupun sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau siapa dia pergi partisip, siapa dia pergi engkar kata Abu Bakar tu bukan sahabat. Dia kalau siapa pergi kata Abu Bakar tu bukan sahabat Nabi, tu pun dia kata kafirun, jatuh di kafir. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran dah. Walaupun dia tak sebut dengan nama betul tapi dia sebut dengan dengan kinayah saja. Wala ya'tali ulul fadli minkum tu. Dah dia sebut Abu Bakar. Awil ba'si ataupun bangkit di padang mahsyar. Bangkit kubur ni mana kata kalau siapa dia pergi engkar, pergi partisip kata tak ada bangkit kubur. Kita nak kena bangkit di kubur saat ni. Orang mati semua ni apabila dia tiup sangkakala kali yang kedua, kita ni makna kita terbangkit jadi manusia hidup semula pula di padang mahsyar. Sebab kita mari di sini ni untuk kita nak buat amal aja. Apa tu bawa di sana esok dia kita nak dapat balasan. Dia nak beri balasan. Setakat mana kita buat amal di dunia ni lah. Sebab tu dia nak ada baksi, nak ada bangkit hidup semula di pada masa esok. Jangan engkar kalau siapa dia engkar akan bangkit di kubur ni makna kata orang tu jadi kafir sunnah. Awil jannata ataupun surga, awil naro ataupun api neraka. Balah tu kalau siapa dia gi napi gi engkar surga, engkar neraka, dia pergi partisip surga, partisip neraka, balah tu gak orang ni kafirun kafir. Dia kata tak ada deh surga, bohong kan. Au ka'ay yukaziba nabiyan ataupun seperti bahawa dia kata mendustalah ia mukallaf saat ni akan nabi yang akan seorang nabi. Dia pergi dusta seorang nabi
Seperti dia tak percaya Nabi Muhammad ataupun tak percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa, seorang tak apa dah. Kalau dia ingkar, seperti puak Yahudi, puak Nasrani itu dia ingkar, dia tak terima Nabi kita, dia tak percaya, dia pergi partisik Nabi kita, sebab tu dia jadi kafir. Kita pun sepatutnya kalau kita pergi partisik seorang Nabi saja, tak kira Nabi mana, balas tu juga. Au yastaqifa, ataupun merengan-rengan ia mukallaf saat ni bihi dengan dia, dengan nabiyin, dengan seorang nabi. Mana kata dia merengeng-rengeng dengan seorang nabi, dia buat olok-olok dengan seorang nabi. Dia buat seorang nabi ni, buat rengeng dengan nabi. Au bimalakin, ataupun dengan satu malaikat. Dia pergi buat rengeng dengan satu malaikat. Dia buat sena-sena dengan malaikat. Tu pun jatuh agama dah. Au yamussahuma, ataupun yasubbahuma. Dia tulis itu yasubbahuma, iaitu memaki. Kedua-duanya memaki Nabi dan memaki malaikat. Kalau siapa pergi maki, Nabi maki malaikat, dia panggil data. Data ni tak boleh. Pergi maki Nabi, pergi maki malaikat. Bau jang turun sikit, murih malaikat. Malaikat Jibril apa ni? Dia duk turun hujan ni. Dia Mikail ni duk turun hujan, murih. Tu dia panggil pergi maki malaikat. Tu pun jadi kafir dah. Walau ta'ridan, dan jikalau dengan jalan sinir sekalipun. Dia buat sinir-sinir ya. Bukan murih betul-betul tak, sekalipun dia kata kafirun kafir. Dia murih dengan jalan sinir-sinir. Au yakzifa Aisyata radhiyallahu anha, ataupun dia menuduh berzina akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana kata kalau siapa yang dituduh Siti Aisyah, kata dia ni berzina, makna kata orang ni pun kafirun enggak. Jadi kafir nah. Tapi hak ni balik ada di zaman Nabi dulu ni, banyaklah jadi fuak munafik ni. Dia tuduh. Au yadda'in nubuwata, ataupun mendakwalah ia mukallaf akan Nabi. Dakwa ni dia gian kata dia jadi Nabi. Dia mengaku kata dia jadi Nabi. Dengar bahawa dia kata bahasa Melayu ni tak ada Nabi. Dia tadi jadi Nabi fuak Melayu. Tu mana kata mengaku jadi Nabi itu pun kafir lah. Au yusaddiqa mudda'iha, ataupun dia benar akan orang yang mendakwa Nabi. Dia percaya kalau misal tadi ni mengaku jadi Nabi, kita pergi benar dia. Kita pergi percaya kata dia Nabi sungguh. Kita pun dia panggil kafirun kafir. Tu dia. Wa kana yarda bil kufri, dan adalah ia mukallaf ni. Yarda bil kufri, makna dia reda dengan kufur. Kalau siapa dia reda dengan kufur, makna kata kufur lah. Kafir kita tak boleh reda. Kafir dia tak boleh reda. Kal ikrahi muslimin alaihi, seperti memaksakan orang Islam di atas kufur. Ikrah ni. Ikrah ni makna kita paksa orang Islam tu alaihi ala kufrin, di atas kafir. Kita paksa suruh dia tu sembah tok kong. Jadi kafir. Kita ni pun jatuh dah. Sebab kita ni reda. Au isyaratihi, ataupun seperti mengisyaratnya mukallaf saat ni alaihi ala kufrin. Mana kata isyaratlah ia mukallaf alaihi, di atas muslim, di atas orang Islam saat ni, bihi dengan dia, dengan kufrin, dengan kufur. Kita isyarat suruh dia pergi kafir. Tu dia. Kita tunjuk dia, tunjuk jalan dia, suruh dia pergi jadi kafir. Kita pun jadi kafir kata. Sebab kita suruh dia jadi kafir. Kita tunjuk jalan dia, dia jadi kafir.
Au isyaratihi ala kafirin, ataupun isyaratnya itu mukallaf ala kafirin di atas orang kafir, bi alla yuslima, dengan bahawa tidak masuk Islam lah ia kafir itu. Kafir itu dia nak masuk Islam, tapi kita gi isyarat pada dia, kata tak usah masuk lah. Dia nak masuk Islam dah, kita tak tak usah masuk lah, molek dah hang duduk situ tu. Mula jadi kafir tu molek dah, boleh makan babi kenyang sikit. Kalau mula masuk Islam, teruk. Nak kena semayang lagi, babi tak boleh makan, molek dah duduk kafir tu, semayang tak kena. Kita ni kafirun sudah. Bermakna kita ni mengisyaratkan atas orang kafir itu dengan bahawa jangan masuk Islam kafir. Kita ditunjuk supaya dia tu jangan masuk Islam. Jadi padahal dia nak mari dah. Sebab tu kafir ni kadang-kadang dia tanya kita dulu. Dia tanya kita, aku nak tanya Islam ni balas mana? Pasal dia nak klik je fikir dulu. Bawa molek tanya kita pun molek dah duduk situ, molek. Tak sah apa, masuk Islam. Kau ni kena puasa hari ni. Kadang-kadang dia kata, kita hidup kau. Dia kata ni, kita hidup kau. So fikir molek dulu, kata. Orang mari nak masuk Islam, kita suruh klik fikir dulu. Siap sudah. Kita ni jatuh kafirun, kafir nah. Jangan. Sebenarnya lagu ni. Kalau demo mari nak tanya pendapat kita, kata balas mana ni, kalau dia nak masuk Islam ni lagu mana, boleh ke tak, kalau cara lagu mana tu, boleh kita nak royak dia masuk lagi lah, pada yang kita duk sekat dia tak boleh masuk tu. Sekat dia tak boleh masuk tu, dia panggil kita jatuh agama saudara. Sebab kita reda dia duduk dalam kafir. Wa illam yang liyastashirhu, dan meskipun jika tidak isyaratlah ia, tidak minta isyaratlah ia kafir, dia akan mukallaf. Dia tak minta neknam apa. Tapi kalau dia minta kam neknam kita neknam dia tak apalah. Tapi dia tak minta suruh kita neknam cuma dia mari royak kata nak masuk Islam, tapi kita pergi sekak dah kata mutasahah, dia tak masuk Islam. Dia wa kaman'i talqinin. Hak ni payah ni nah. Jaga-jaga sini ni, jaga online. Banyak orang kita ni nah. Kaman'i talqini kafirin kalimatal Islam iza talabaha minhu. Ni jaga. Banyak orang kita berlaku ni. Seperti dia kata menegahkan ajar akan kafir itu kalimah Islam. Kita tak hajar dia la ilaha illallah, tak hajar dia. Iza talabaha minhu, apabila kafir itu dia tuntut kalimah Islam tu minhu, daripada mukallaf. Kalau kafir itu dia minta suruh kita hajar mengucap. Dia minta suruh kita hajar mengucap, dia nak masuk Islam lah. Tapi kita tak mau hajar. Kita tak mau hajar mengucap dia. Kita ni jatuh nah. Jatuh kafir saudara. Arab panggil man'i. Man'i di sini mana kita tegah. Talqin tu mana ajar lah. Kita tegahkan ajar kafir itu kalimah Islam. Mana kalimah Islam, iaitu la ilaha illallah. Iza talabaha, apabila kafir itu dia tuntut kalimah Islam tu minhu, daripada mukallaf ni. Jadi kalau kafir tuntut minta suruh kita hajar mengucap, kita wajib lah. Kita kena hajar lalu lah. Tak nanti tak email dia ada tak? Mungkin suruh tak email. Suruh tak email ni mengucap. Dia ada dia tak. Dia lah tak email ni. Kita tegah lah tu. Kita tegah tak mau hajar. Kita tak munggih lah tak email tu. Tu kita ni man'i, dia bagi. Man'i. Man'i ni mana kita tegah dah. Tak mau hajar dia. Tu je.
Hmm. Dia tak mau masuk. Ada. Tapi dia tak mau masuk lagi. Oh, hilang dulu. Tapi dia kita ajar dulu lah. Dia pandai dah. Mana kata nanti hilang dulu baru dia nak masuk Islam. Tak apa dah. Tak apa deh. Mana kata kita lepas dah lah. Kita lepas dah lah. Sebab dia buat syarat kata kalau hilang esok dia nak masuk. Tu kita lepas dah, kita ajar dia kali apa. Pandai dah dia. Tu nanti ni misal kata bah dia hilang sungguh tu, baru kita kena pergi itu semula. So dia mengucap masuk ni sungguh lah. Lepas tu ayat cara-cara syarat Islam lah. Kau sikit lah. Ni dia bak lagu ni dia panggil penting ni. Kadang-kadang banyak untuk berlaku di kita. Kadang dia mau minta masuk Islam, kita ni banyak nak tegah. So dia letak email lagi, letak kotak lagi. Padahal kita ni kena ajar. Dia mari hala kita, suruh ajar mengucap. Tapi kita pergi partisip kata nak mugi hadiah tu. Dia letak email tu. Jadi tak boleh. Kalau gitu di sini kata men'i ni kita tegah tu tak boleh dah. Mana kata kena ajar selalu. Tak boleh. Lepas tu dia kata wa istimhalahu minhu. Istimhal ni. Mana kata kita tangguh. Kita beri tempoh masa. Dia panggil sini istimhalihi lahu. Istimhalihi minhu. Kastimhalihi seperti mentangguhlah ataupun memberi tempoh masa lah akan kafir itu minhu daripada Islam. Kita beri tempoh masa. Imhal. Supaya kata lagu ni. Dia mari hari ni, dia nak masuk Islam. Kita tak mau esok lah. Mau esok. Beri tempoh masa dia tu. Walaupun seminit tak boleh lah. Dia mari nak masuk Islam. Lepas tu kita takut nak isap kau tu. Nak isap kau habis batang. Dia tunggu itu. Beri tempoh dia. Imhal dia panggil. Imhal ni bahasa Arab. Kalau bahasa kita kata imhal ni, kita beri tempoh masa dia. Dia. Beri tuna masa dia. Walaupun seminit kita beri tempoh masa tak boleh lah. Dia mari nak masuk Islam. Suruh kita hajar mengucap. Kita kata kau nak isap kau. Nak isap kau habis batang. Nak isap kau ajar mu. Boleh juga lagu tu. Dia tok kau mu. Ajar dia lu. Sebab mu reda dia duduk dalam kafir tu. Walaupun seminit tu dia kira dah tu. Dia kira masa-masa ni. Kita tempoh dah tu. Tempoh masa dah tu. Kalau kata mai esok tu siap lebih lagi lah. Dia mai hari ni nak suruh kita mengucap apa ni ajar mengucap. Kita royak dia kata mu mai esok lah. Mai esok bulan depan yang dapat mai bulan depan. Molek lah. Jagalah straightening kalau ada kafir nak mari masuk Islam, mari tuju pada kita, jangan kita beri tempoh masa pada dia, walau seminit jangan beri tempoh. Tu je. Ajar selalu dah. Jangan dok kata esok ke bulan depan ke jangan. Ataupun kalau nanti habis nasi sepinggan. Malah itu kena hisuk sedap tadi. Tak kau habis sepinggan nak makan tu. Mudah itu. Lepas tu nanti habis sepinggan ni nak tambah sepinggan lagi. Lepas tu pun ajar mu. Malah lah. Ni cara tak erti kita. Cara tak erti ni banyak kita jatuh jadi kafir. Dengan sebab kita imhal. Imhal ni kita beri tempoh masa ke dia. Kalau gitu tak boleh kita beri tempoh sebab kita reda. Kita beri tempoh masa tu di dalam masa kita beri tempoh tu supaya kita reda dia duduk dalam kafir. Dia panggil kita reda dia duduk di dalam kafir pada masa kita beri tempoh tu. Supaya kita reda dah. Reda dengan kafir dah tu. Kafir kita tak boleh reda. Walaupun seminit tak boleh reda. Tu dia. Banyaklah kita ada berlaku di kita ni banyak sungguh-sungguh. Padahal kita tak ada mahalusi bab lagu ni. Di sini dia kata walau sa'atan. Dan jikalau satu saat sekalipun tak boleh lah.
Dan di bahasa Arab ni, walau sa'atan. Dan jikalau 1 saat pun memberi tempoh masa dia, tak boleh dah. Jangan kata esok. Esok tu, jauh lah. Kita kata 1 saat lah. Kita beri tempoh masa dia 1 saat lah. Tak boleh dah. Jadi kafir dah. Tu kata walau sa'atan. Jikalau 1 saat sekalipun. Tak boleh dah. Banyak sekali orang kita ni tak reti bab-bab lagu ni. Banyaklah duk fikir kata orang kita ni kalau tak mengaji saja ni kita pakai banyaklah kita jatuh di dalam kupring. Kupur dengan kita tak reti, tak khabar. Tak khabar. Tapi banyaklah tu duk tengok. Kadang-kadang dia kata mu klik fikir dululah. Mu tempoh masa dah tu. Janganlah kalau kafir mari nak masuk Islam, kita kata mu klik fikir dulu supaya kata kita tempoh masa beri dia dah tu. Klik fikir dulu tu. Kalau dia nak klik fikir tu, dia nak mari pula tu lama mana dah tu. Ni 1 saat pun tak boleh dah. Jangan kata lama, 1 saat pun tak boleh dah. Tu dia. Lewat dah dia. Lewat dah dia. Kita nak kena semula dah ni kawan-kawan ni. Dia panggil bak ni kena perhati malak ni. Bak ni dia panggil bak cara dia takut kita ni jadi jatuh, jadi kuprung tapi ni takut kali. Hak lain tu tak setara mana, hak ni takut sungguh-sungguh. Sebab tu kita nak kena reti benar-benar bak ni. Tapi banyak orang kalau dia tak lalu kita, dia tak bisa dengar bak-bak lagu ni. Ni kita nak ayat. Kita mula nah, kita mula. Kalau kita ambil di puasa ni. Mana dah? Walau sa'atan ni kita ambil sini nah. Ambil di walau sa'atan. Lepas tu kita mula. Mulai masa deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala innaka nas'aluka Allahumma inna nasta'udzubika ilma ma 'allamtana farduhu ila hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Bismillah deh.